Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Syed Faiz bin Syed Sulul Fahmi dari tingkatan 4, calon pemimpin muda dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Omar, KEA 2091. Saya merupakan seorang pengawas dan saya juga adalah penolong Biro Kebajikan. Selain itu, saya juga aktif dalam bidang kurikulum kerana saya merupakan salah seorang pemain hoki sekolah. Saya di sini adalah untuk berkongsi satu visi yang melangkaui sepadan buku teks dan Dewan Peperiksaan, iaitu terletak pada pembentukan murid sejahtera. Ia adalah satu konsep holistik yang merangkumi 5 ciri utama yang wajib ada dalam diri kita. Yang pertamanya ialah ketahanan diri, mempunyai mental yang kuat dan tidak mudah putus asa, serta mampu bangkit semula daripada kegagalan. Yang keduanya, berakhlak mulia, sentiasa mengamalkan nilai moral, kejujuran dan integriti yang tinggi. Yang ketiga, berfikiran kritis dan kreatif, tidak hanya sekadar menghafal tapi mampu menganalisis maklumat secara rasional. Yang keempat ialah kompetensi global, mempunyai minda yang terbuka terhadap dunia luar namun tetap menjaga jati diri sebagai anak Malaysia. Yang terakhir sekali, kesejahteraan hidup, menjaga kesihatan fizikal melalui pemakanan dan sukan serta bijak menguruskan stres. Kesimpulannya, kita hendaklah mengamalkan 5 ciri murid sejahtera sebagai seorang pelajar. Sekian daripada saya, terima kasih.